saya ni Muslim atau tak, saat masuk masjid, saat masuk kuil tokong gereja ni, pandangan rakyat memang campur. Ada yang suka, ada yang kritik. Saya ingin tegaskan di sini bahawa saya merupakan seorang wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat yang terdiri dalam kalangan kaum Melayu, Cina, India, Serani dan semua ni pengundi sah. Maka wajiblah untuk saya meraihkan ke semua komuniti dan penganut agama tanpa dui standard. Wakil rakyat wajib berpihak kepada semua rakyat. Kalaulah saya nak tumpu pada sebuah kaum atau agama, itu bermakna saya telah mengkhianati pengertian sebenar seorang wakil rakyat. Saya akan kekal adil kepada semua walaupun ada yang tak suka. Saya akan bantu dan juga meraihkan semua tanpa mengira kaum dan agama. Saya kekal dengan prinsip ini. Bila masa hang buat video masuk masjid, saat-saat aku tengok asyik masuk kuil je kan. Hai, kau ni betul lah kan, pemimpin DAP kan, utama kau agama lain pula kan. Buatlah video masuk masjid pula, kami nak tengok kau kan orang Islam.